Okey, saya nak menjawab kepada komen yang dekat atas ni. Memang keuntungan untuk jual top up ni sedikit. Keuntungan siapa yang jual top up dekat kedai ke, dekat mana-mana stesen minyak pun memang keuntungan sedikit sahaja. So kalau kita nak keuntungan yang tinggi, maybe mungkin kita boleh buka syarikat sendiri. So kita offer kepada orang lain untuk profit yang tinggi. Itu pun kalau memang kita boleh offer lah. So kalau kata kita memang ada modal yang besar, so kita buka syarikat telco sendiri. So kita offer keuntungan yang tinggi. Sebab sekarang ni kita menggunakan syarikat orang lain. So itu yang dia offer. So syarikat tu tawarkan dekat kita profit yang macam tu. So kita kena ikut sahaja. So yang kedua adalah kita hanya keluarkan modal sedikit sahaja. Contohnya kita daftar RM1, kita akan dapat profit yang rendah berbanding kalau kita daftar package yang RM47. So kita akan dapat keuntungan yang lebih tinggi berbanding package yang RM1 tu. Saya sendiri pun dalam bisnes top up ni, saya jadikan modal sahaja untuk bisnes top up ni. Bulan 5 ni boleh lihat dekat skrin ni, minggu pertama ini adalah profit pada minggu pertama, dan ini adalah profit minggu kedua, dan ini adalah minggu ketiga, dan ini adalah minggu keempat. So saya menggunakan pendapatan ni untuk saya buka bisnes pertama di Terengganu yang seperti dekat skrin ni, dan yang kedua di Kelantan seperti yang dekat skrin ni. So saya menggunakan keuntungan daripada bisnes top up ni yang anda kata sedikit sahaja untung. So saya menggunakan keuntungan ni untuk buat bisnes homestay. So saya dah boleh gandakan pendapatan daripada sedikit kepada bisnes lain. So itu cara saya guna. Macam mana saya nak dapatkan modal untuk start bisnes homestay ni adalah saya menggunakan sistem top up ni. Saya nak tunggu modal daripada anda, mungkin tak nampak. Okay? So saya menggunakan cara saya sendiri buat bisnes top up ni daripada untung yang sedikit. Untung tersebutlah saya guna untuk buat bisnes lain. So sekarang ni saya ada 2 bisnes homestay, dan saya buat bisnes jual produk ke luar negara. Dan nak jual produk pun kita perlukan kos untuk kita beli barang untuk kita post ke luar negara. So semua menggunakan modal daripada bisnes top up ni. Dan kenapa saya pilih untuk jual top up ni adalah boleh dikatakan ramai yang menggunakan produk top up dan base di Malaysia. So itu cara yang paling senang untuk kita cari modal dan keuntungan untuk kita buat bisnes lain. Kalau kata anda nak untung yang tinggi, boleh sahaja jual produk lain. Jual rumah ke, jual kapal terbang ke, jual helikopter ke. Itu pilihan anda sendiri. Pilihan saya adalah untuk saya buat bisnes top up ni, saya nak cari modal untuk buat bisnes lain. So terpulang kepada anda nak buat bisnes top up atau tak. Dan kelebihan lain adalah, apa yang saya fikir adalah, kenapa kalau saya boleh top up dekat rumah, kenapa saya nak pergi keluar untuk beli top up, sedangkan saya boleh top up sahaja dekat rumah dengan harga diskaun. Siapa yang nak daftar sistem top up dan bay ni, boleh klik link dekat bio saya dan boleh daftar sahaja dan manfaatkan apa kelebihan yang ada dalam sistem top up ni.